Mahu lambatkan pembesaran fibroid? Ini 5 langkah mudah yang boleh membantu. 1. Berat dan senaman. Lemak badan naikkan estrogen. Berat badan sihat melambatkan pertumbuhan fibroid. Berjalan setiap hari. Senaman ringan stabilkan hormon. 2. Pemakanan. Makan lebih sayur, buah dan bijiran penuh. Kurangkan daging merah, gula dan makanan diproses. Radang turun, hormon lebih seimbang. 3. Alkohol, rokok dan stres. Alkohol dan rokok buat simptom lebih teruk. Stres ganggu hormon. Pernafasan yang perlahan, ambil masa rehat yang pendek semasa kerja dan renggangan membantu. 4. Vitamin D. Ramai wanita dengan fibroid kurang vitamin D. Paras cukup boleh perlahan pembesaran. Minta doktor periksa tahap vitamin D. 5. Bahan kimia. Setengah plastik dan kosmetik ganggu hormon. Guna botol kaca. Jangan panaskan plastik. Pilih produk tanpa pewangi. Sebagai kesimpulan, gaya hidup tidak mengecutkan fibroid, tapi ia boleh perlahan pembesaran dan kurangkan simptom. Langkah kecil setiap hari beri kesan besar.